Assalamualaikum guys, welcome back to my channel YouTube. Okay lah, video yang lepas kita dah bawa produk arus kita pergi tukar minyak gearbox kan. Memang agak rasa smooth je pertukaran gearbox dia tu. Pertukaran gear tu agak smooth. Pertukaran gearbox. Okay, hari ni saya nak bawa Toyota Innova saya ni pergi tukar minyak hitam guys. Okay, ni barang-barang dia ni yang untuk yang lepas punya servis. Saya ada balance dia. Ini saya beli baru. Okey. Saya beli baru dan oil filter dan cabin filter. Jadi hari ini saya bagi tukar minyak hitam sajalah untuk Toyota Innova guys. Jom, let's go. Sebaik minyak hitam yang balance yang lepas tu ada lagi kat Innova ni. Sebab Innova ni guna 6 liter dia kena beli 2 botol. Kalau pakai 4 liter tu kena beli 2 botol lah. Jadi nasib yang lepas ada balance, kita beli yang satu je. Jadi let's go lah, ikut saya pergi bengkel. Okey, sekarang minyak hitam lama, proses mengeluarkan minyak hitam yang ada dalam enjin tu. Korang tengok betapa gelapnya color minyak enjin ni. Gelap gila minyak enjin ni guys. Okey, proses dia buang sebab agak lama sikit sebab dia menggunakan 6 liter Toyota Innova ni menggunakan minyak 6 liter minyak hitam. Dia menggunakan minyak apa? 6 liter. Memang agak banyak lah. Lama lah juga nak tunggu dia keluar ni. Okay, kalau tengok dalam enjin ni, okay, agak bersih lah. Tak apa, InsyaAllah satu nanti kita kasih pas. Kau nampak tak minyak dia? Tak bergelap kan color dia kan. Ni pakai semi synthetic. Semi synthetic je, tak pakai fully pun. Kita dah lama. Tapi nak sekarang proses nak masukkan minyak hitam yang baru lah. Kita proses masukkan minyak hitam yang baru. Ya, tengok color dia berbeza kan. Tapi color dia pun dah color orange gelap sikit lah tu. Tak apa. Kita try masukkan minyak hitam yang baru ni. Okay. Okey, sekarang proses nak tukar filter cabin guys. Kau tengok berapa kotornya. Ini kira okey lah daripada beza aku tu kan. Ni kira okey tapi agak berabuk juga. Okey, kita kasih tukar lah yang baru. Supaya kita hirup udara yang segar dan aircon akan sejuk. Kau tengok nampak gelap guys. Okey, ni yang baru guys. Ni yang baru. Kau tengok berapa putih, suci putih. Okey guys, kita masuk yang baru. Okey geng, dah siap dah tukar minyak hitam untuk Toyota Innova ni. Memang kita pakai minyak semi sintetik je lah. 8,000 setiap 8,000 mesti kena tukar minyak hitam. Kalau pakai semi, nak pakai fully tak mampu sebab nak kena pakai 2 botol guys. Okey lah. Terima kasih kerana sudi menonton video aku untuk tukar minyak hitam Innova ni. Hari ni memang aku tak sempat lah nak bawa kereta aku pergi Lukut ini. Sebab ada apa, memang busy minggu ni. Terkejar-kejar, masa terkejar-kejar tak boleh lah. Jadi kita mana yang menyempat je lah. Kat KL pun kat KL lah. Okay. Sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya ni. Tekan butang subscribe, like, share, komen. Okay, kalau korang suka, korang komen. Kalau korang tak suka pun korang komen kat bawah tu. Okay, jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Sebelum kita balik dah siap servis ni, kita basuh lah dulu. Tempat cuci kereta ni kat Maxim City Light. Kat bawah ni ada. Masuk pintu sana, bawah ni ada. Kita cuci.
Dia punya buih tu bukan semata-mata buih tau. Dia memang ada sabun tadi. Nampakkan kilat kata kau. Memang puas hati lah cuci kat sini. Cuma lambat sikit lah sebab dia detail kan. Dia cuci detail. Tak ada detail sangat, tapi detail lah juga. Dia tak ada terlampau detail lah. Tapi dia lebih detail daripada bawah pokok dengan sabun dia pun. Buih dia bukan buih biasa. Tengok. Dia bukan sekadar buih. Kadang dia kedai lain putih dia tu buih dia macam buih, dia tak ada sabun. Ni ada sabun. Naik risau. Boleh datang sini. Dia kedai dia macam ni je. Dekat bawah Maxim City Light ni. Bawah Maxim City Light. Kedai macam ni je. Okay, boleh datang sini. Cari botak. Orang kepala botak, cari dia.